Jika anda ingin menjadi kuat dan digeruni, belajarlah daripada singa. Tetapi jika anda ingin menjadi pemimpin, belajarlah daripada serigala. Kata-kata ini merupakan petikan daripada kisah dan falsafah kuno yang dipercayai berasal dari Cina kuno. Falsafah ini mempunyai makna yang mendalam dan sebenarnya serigala adalah haiwan sosial yang berpegang teguh pada prinsip hierarki dan kepimpinan. Tidak seperti singa yang boleh dijinakkan. Serigala adalah haiwan liar yang sangat suka dijinakkan. Inilah sebabnya mengapa serigala tidak pernah dilihat dalam pertunjukan sirkus, kerana ia hanya akan mematuhi ketua kumpulan mereka. Penyelidikan dan kajian terkini tentang asal-usul anjing telah mendedahkan fakta yang agak mengejutkan. Kajian saintifik tersebut menyimpulkan bahawa serigala kemungkinan besar bukan nenek moyang anjing seperti yang dilaporkan sebelum ini. Ini menyangkal dakwaan bahawa anjing adalah hasil penjinakan serigala. Berdasarkan penyelidikan genom dan DNA yang mendalam, disimpulkan bahawa anjing dan serigala mempunyai laluan evolusi yang berasingan. Menurut penyelidikan di alam liar, serigala mempunyai sekurang-kurangnya 3 kemahiran memburu asas, iaitu kecerdasan, stamina dan keupayaan untuk menggunakan strategi memburu alam liar. Laman web sains Wolf Country melaporkan bahawa serigala juga lebih suka berburu pada waktu malam, menjadikan kawanan serigala sangat digeruni oleh mangsa mereka pada waktu malam. Living with Wolf melaporkan di laman webnya bahawa spesies serigala mempunyai beberapa subspesies di alam liar. Sebahagian daripada subspesies ini muncul disebabkan oleh mikroevolusi dalam spesies serigala dalam tempoh masa yang panjang. Biasanya, perbezaan antara subspesies dalam beberapa spesies serigala terdapat dalam saiz badan, warna bulu, warna mata dan beberapa ciri kecil lain. Hierarki adalah peraturan yang menekankan kepimpinan dari atas ke bawah. Sesetengah makhluk hidup dengan struktur sosial yang kompleks biasanya menggunakan sistem hierarki, termasuk kehidupan sosial manusia. Menurut Wolf Haven International, kumpulan sosial serigala mempunyai warisan genetik sebagai spesies yang sentiasa hidup dalam keluarga besar. Itulah sebabnya prinsip hierarki ditegakkan dengan begitu kukuh oleh kawanan serigala di mana-mana. Pada asasnya, prinsip hierarki ini berkaitan secara langsung dengan hidup dan mati bagi seekor serigala.